Kalau bab mistik ni, senang cakap hantu apa yang paling wangi je? Yang Kak Jen tahu lah. Kalau ikut mistik ni Wan, tak ada hantu yang wangi lah pada akak. Oh, tak ada hantu wangi? Tak ada. Tapi dia Semua hantu hantu busuk? ni dia akan datang dulu dengan bau-bauan bunga. Oh. Kita akan, tapi bunga-bunga lama tau. Oh. Bunga melo lama, kesidang. Okey, bau-bau bunga kemboja kubur tu. Oh, dia akan berbunga Bila dulu. datang bau sedang mari orang kata. Bau sudah mari. Bau sedang mari. Bau Bulu roma sudah naik. Bulu roma sudah naik, tengkok sudah naik. Tengkuk sudah naik. Baru itu datanglah. Masa itu baru bayangan melintas lah. Dia bagi tanda lah. Ada yang tak ada bau apa, tiba-tiba mai. Kan? Ada juga. Ada juga. Jadi dia mengikut kepada rezeki kita pada hari tu kan. Apa bau kita dapat. Ya, betul. Bukan rezeki. Apa yang ini kan. Jadi ada banyak bau tu, saya nak bagi bau. Adakah bau perfume Hush Lush ni seharum yang geng-geng tu mai ataupun tidak? Bagi Saya test nak lah. Bagi test lah kan. Bagi test lah. Test lah tengok sugar Ini bomb main sebenar. cakap-cakap je bau sama ke tak sama. Bagi test dulu lah. Bagi test dulu lah weh. Come on lah weh. Bagi test dulu. Sugar Bomb Hush Lush. Antara yang top best seller dia apa? Kita nak bagi kat Jem Kalau cuba. warna pink ni maknanya selalu perempuan ni Wan. Warna pink ni perempuan. Ini kalau dekat Dubai, Istanbul semua best seller lah.